Teman ni dulu yo. Belajar di Dungun Terengganu sana. Satu hari tu teman pergi makan roti canai dekat kedai kakak ni dekat Kuala Dungun sana. Lepas makan teman pun nak bayar dekat dia, dah tanya dia. Berapa ni kakak roti canai? Katanya sama. Teman kata saya makan roti canai aja kakak. Oh, tak ada makan bersama. Dia kata sama. Apa ke bendanya yo? Maka kita orang Perak mana nak tahu. Baru kali pertama pergi ke Kuala Terengganu. Dia kata roti canai ni saya makan. Roti canai berapa harganya? Dia kata sama apa ke benda kita pun. Mana ada makan bersama. Kedainya makan jual roti canai je. Teman tanya kawan apa benda. Dia cakap ni sama-sama. Kawan teman kata Terengganu, dia kata sama. Tu 50 sen. Barulah teman tahu yang orang Terengganu ni cakap sama. Ni 50 sen. Ai tumpuk kita yuk kalau macam tu. Hei, sama rupanya 50 sen katanya. Tumpuk kita yuk tumpuk.